lebih daripada 100% daripada GDP. Aku tak ingat lah 150% ke apa. Indonesia hanya 18%. Maksudnya port kita ni sangat penting. Lepas tu kau boleh ada seorang Arab Zionis. Ya. Kau bayang seorang Arab Zionis. Nama dia 4,700 kali mention dalam Epstein. Epstein anggap dia ni kawan baik. Dia Epstein gunakan dia ni yang sekarang jadi chairman MMC Port. Port of Tanjung Pelepas apa semua, dia ni chairman. Epstein menggunakan dia untuk menjayakan Abraham Accord, menormalisasi hubungan diplomatik, hubungan negara dengan negara antara UAE dengan Israel. Sekarang ni Dubai pun dah buang dia. Aku tak tahulah apa konspirasi ke apa. Dubai dah buang dia. Dubai Port World kan, dah buang dia pada bulan Februari. Tiba-tiba tak dia jadi chairman, executive chairman kepada MMC Port Malaysia. Tak ke pelik? 7 buah pelabuhan negara kita di bawah tangan dia. Ni sebab tu aku nak bagi tahu kat kau. Ini network school. Ini satu lagi. Sangat ada kaitan dengan sebab tu aku nak, kalau kau tengok kan, kau tak perlukan Israel masuk secara direct. Kau perlukan orang yang dah ada sejarah. Kau bayang UAE dulu tak ada hubungan diplomatik, hubungan dia dengan Israel kira tak ada hubungan diplomatik, tak ada apa sangat. Kemudian secara slowly, lepas tu menjadi Abraham Accord apa semua. Siapa yang menjayakan? Antaranya adalah Sulaiman ni. Yelah. So sekarang ni bila Sulaiman ni dekat Malaysia, dia mesti ada agenda politik. Sebab betul. Masa dia menjadi DP World punya chairman dulu, dia bukan hanya menjadi DP World punya chairman, dia bukan hanya menguruskan pelabuhan. Dia juga menjadi agent melalui Epstein, juga menjadi agent menjayakan, slowly menjayakan, menghasut raja-raja UAE, menghasut komuniti perniagaan untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. So orang yang sama ni, yang dalam Epstein file ada 4,700 kali nama dia. Epstein memberi penghargaan kepada dia kerana menjayakan Abraham Accord. Orang yang sama sekarang ni kan, bila dia jadi executive chairman untuk 7 buah pelabuhan besar di Malaysia ni, kau tak rasa dia ada agenda politik? Dia mesti ada agenda politik. Zionis akan menjadi Zionis sepanjang masa. Silat hari bulan dia jadi macam Amin Bangla, Nas. Amin Bangla pun bawahan lah. Ini memang dengan Zionis. Korang nak lagi hebat. Dia daripada mungkin silat-silat macam Amin Bangla daripada Bangladesh terus dapat jadi kerajaan apa semua kan. Kau jangan main-main lah. Lepas ni dia Arab kan, boleh cakap Arab, lepas tu tonggang agama pula. Kau jangan main-main. Duit dia banyak, dia dah menguasai kita punya pelabuhan. Betul. Dia pernah buat kerja untuk Israel. Lama dia pernah menukar polisi negara, terlibat dalam menukar polisi negara UAE untuk membuat hubungan sampai kepada hubungan ketenteraan dengan Israel. Orang macam ni, dia mesti bukan hanya agenda perniagaan, tapi juga ada agenda politik. Dan macam mana kerajaan boleh benar kan? Ya, betul. Kerajaan tak payah nak sembang. Kerajaan tak ada kuasa kata, kita tak bagi orang ni jadi chairman, kita tak bagi ni. Kerajaan jangan nak bohong benda macam tu. Orang macam ni, DP World takkan tak pernah tanya, takkan kerajaan tak boleh panggil Sheikh Motar, kau datang sini. Sekarang kenapa kau bagi Arab ni jadi executive chairman? Aku nak tanya, kenapa kau bagi dia? Ni kenapa ni? Ada file dia. Even nama bin Sulaiman ni, aku rasa dekat Amerika pun dah tak boleh pergi. Sebab dia tak wanted. Tapi nama dia 4,700 kali dalam Epstein file. Dia sangat dekat dengan Epstein. Lepas tu dia hantar video torture. Aku tak tahulah torture tu torture perempuan ke apa ke kepada Epstein. Dan Epstein balas balik email tu kata Epstein enjoy video torture yang bin Sulaim ni hantar. Betul. Dan kau bayang benda ni kita kena letak atas kepala kerajaan. Atas kepala kerajaan. First executive chairman bro. Yang ni yang kira menguasai syarikat, menguasai pengurusan apa semua. Kau bagi Zionis yang bukan Zionis bawahan ni tau. Bukan rakyat Israel. Yang boleh buat deal dan perjanjian. Yang boleh bawa satu negara dia pergi, yang ada kaitan dengan Epstein. Satu hal yang ni bukan ada kaitan macam Anwar punya nama ada dalam file Epstein, kata Epstein nak jumpa tapi tak jumpa, tak. Sekarang ni orang yang close friend dengan Epstein kontrol Malaysia punya pelabuhan. Takkan kerajaan tak tahu. Jangan salahkan Anthony Locke. Kau kena salahkan benda ni, kena letak benda ni atas kepala Perdana Menteri. Betul. Sebab kita nak tahu apa kejadah. First, kita punya airport 30% kena beli dengan BlackRock.
Kalau BlackRock beli airport kita, Olivia, katakanlah airport kita tu, ketika BlackRock beli BlackRock beli pegangan saham. Dia beli saham lah. Airport kita tu ada saham float, dia beli kat BSKL. Aku marah jugalah, tapi aku tak boleh nak salahkan Anwar sangat sebab dah ada kat situ. Tapi kerajaan dibuat gimnastik. First dia ambil alih syarikat apa nama MAHB ni. Dia keluarkan, dia nyah senarai kan. Dia jadikan apa nama, aku tak suka guna nama penswastaan. Dia jadikan dia keluarkan, dia nyah senarai kan. Lepas tu baru dijual pada BlackRock. Sebelum dijual pada BlackRock, dibuat macam-macam gimnastik. Kerajaan take over guna GLIC. Lepas tu baru dijual pada BlackRock. Sebelum dijual pada BlackRock tu, dinaikkan dulu airport tax supaya BlackRock boleh untung. Okey, tu airport. Sekarang ni pelabuhan. Walaupun kerajaan, come on lah, takkan kerajaan tak tahu Sulayem ni siapa dia? Nama dia prominent dalam Epstein file. Betul? Di kalangan Zionis. Dan memang viral. Bukan sahaja viral dekat Malaysia, viral di thread tu penuh nama dia. Kau bayang, itu belum kita pergi dekat Johor lagi. Kau tahu tak, kalau kau tengok isu ni, kalau kat Johor tu kau boleh halau je. Sekarang ni dia menguasai pelabuhan. Dia seorang, dia bukan Zionis, dia Arab, tapi dia Zionis. Dia bukan Zionis biasa-biasa kan. Dia bukan Zionis yang dia berjaya menukar polisi negara dia untuk pergi dan bekerjasama dengan Israel. Sampai sekarang kerjasama dengan Israel. Bila Iran perang dengan Israel, antara yang kuat bekerjasama dengan Israel adalah UAE. Dan dia punya 7 pelabuhan utama yang diuruskan oleh bin Sulayem ni, dia termasuklah Port of Tanjung Pelepas, Johor Port, North Port, Penang Port dan lain-lain. Dia yang berhampiran dengan Selat Melaka, salah satu laluan perkapalan dan transit minyak paling penting dekat dunia. Kau bayangkan? Kau tahu tak, aku nak beritahu satu lagi Anwar Ibrahim ni bingai ke apa? Kau tahu Singapore punya port diuruskan oleh GLC Singapura. China punya port hampir kira semualah diuruskan oleh China punya GLC. Aku tak kata tak ada private port, ada dekat Hong Kong ada. Tapi bukan private macam ni. Dekat Malaysia ni, kalau aku jadi Anwar Ibrahim, aku nak buat satu transition, antaranya aku akan take over semua pengurusan pelabuhan dekat Malaysia ni. Kau kena be clear pelabuhan memang milik kerajaan, tapi pengurusan pelabuhan. So itu kita swasta kan. Kalau aku jadi government, aku tengok port yang paling berjaya dekat dunia, Shanghai Port, Chinese punya port port dekat Hong Kong, port dekat mana lagi, pelabuhan dekat Singapura, siapa yang uruskan? GLC. Jadi aku tengok dekat Malaysia ni, kenapa bagi dekat kapitalis individu ni? Tak, aku sebagai kerajaan akan create GLC, akan take over. Ataupun aku take over je port tu, aku tukar jadi GLC. Tapi dia tak buat macam tu. Tak apalah, Sheikh Mokhtar nak jual 49%, mula-mula nak jual kepada BlackRock Lepas tu tak jadi sebab BlackRock beli GIP. Mula-mula nak jual 49% direct pada BlackRock. Tak jadi benda tu. Sekarang ni tiba-tiba MMC keluar sebuah berita, dapat memo dalaman, report pada bin Sulayem, Zionis. Zionis menguasai. Aku boleh kata menguasai. Cumanya kita tak tahu berapa banyak kepentingan yang dia ataupun geng dia dah beli. Sebab apa? Sebab MMC Corporation ni dia syarikat swasta yang tidak disenaraikan. Betul tak, Richard? Dia tidak disenaraikan. Pada tahun 2021 dia telah